Bayangkan mereka kini menipu dengan tembikai dengan menyuntiknya dengan bahan-bahan tertentu, dan juga menipu dengan kredit dan Apple untuk menjadikannya berkilat dan menarik perhatian pelanggan. Pemalsu mempermainkan sayur-sayuran dalam pelbagai jenis seperti kacang pea, kacang bendi dan lain-lain. Hari ini kita akan tahu bagaimana membezakan antara buah-buahan dan sayur-sayuran yang asli dan yang ditipu, dan kita akan belajar bagaimana menguji kualiti telur di rumah dengan langkah-langkah yang mudah dan bagaimana membezakan lada hitam asli daripada yang palsu, dan lain-lain jenis rempah yang ditipu dengan habuk kayu. Malangnya, ikan juga. Keadaan telah sampai ke tahap di mana sesetengah pemalsu meletakkan kanta lekap atau bahkan mewarnakannya dengan warna buatan untuk membuat anda menyangkanya segar. Dan kita akan menyaksikan kaedah penipuan utama dalam coklat dan bagaimana membezakan yang baik daripada yang palsu, dan apakah hakikat coklat putih. Jangan fikir bahawa semua kilang kek menggunakan kacang asli. Anda mungkin sedang menikmati kek pistachio sambil menyangka ia adalah pistachio asli, sedangkan pada hakikatnya ia tidak mengandungi walau 1 gram pun pistachio. Sebaliknya hanyalah campuran palsu. Begitu juga dengan kek yang dihiasi dengan gajus, badam atau walnut. Pemalsu boleh mempermainkan semua kacang ini tanpa anda sedari bahawa anda sedang makan kek dengan kacang palsu. Dan jangan fikir bahawa semua gula yang anda gunakan di rumah adalah gula sebenar. Ia boleh ditipu dengan mudah. Begitu juga dengan garam, termasuk garam Himalaya yang merah jambu. Akhirnya, kita akan mengenali perkara utama yang ditipu dalam kopi dan bagaimana membezakan kopi asli daripada yang palsu. Assalamualaikum, saya Sami Mustaha dan mengalu-alukan kedatangan anda. Mari kita mulakan dengan mendapat keberkatan daripada selawat ke atas Sidin Nabi Muhammad SAW, dan saya mahu mengingatkan anda sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, langgan saluran ini dan aktifkan loceng, dan tulis dalam komen tentang apa yang anda ingin saya buat dalam episod akan datang.